Kita akan ke destinasi terakhir. Rumah rahsia suku kata tertutup. Besarnya rumah ni. Cantik macam dalam mimpi. Tengok tu. Pintu dia pun ada huruf. Rumah. Bagus, Wei Ling. Pintu rumah ini terbuka untuk kanak-kanak yang rajin membaca. Wah. Segalanya terapung di dalam rumah ni. Ini tempat semua perkataan suku kata tertutup disimpan dengan selamat. Tengok. Itu cawan dan bakul yang kita jumpa tadi. Ada gambar nenek juga dekat atas meja tu. Hai, Nenek. Nenek nampak gembira. Nenek gembira sebab kamu berdua sudah pandai membaca perkataan yang sukar. Satu lagi misi sebelum kita pulang. Adakah kamu sedia? Lama, kita kena melompat atas blok-blok ni ke? Jangan takut, Adam. Kita kena eja perkataan untuk teruskan jalan. Pagar. Kacang je ni kalau kita dah faham bunyi dia. Wei Ling, tunggulah saya. Janganlah laju sangat. Tanam. Yeay, saya berjaya. Teruskan, Adam. Tumpukan pada suku kata tertutup di belakang. Tengok bawah. Itu awan hujan tadi. Kita sudah hampir sampai ke penghujung. Saya dapat sayur lobak. Saya dapat sayur brokoli. Kimu berdua memang hebat. Kamu telah mengumpul semua perkataan hari ini. Kami dapat bakul dan cawan emas. Semua perkataan ini kami sudah tahu baca sekarang. Betul. Suku kata tertutup tak susah pun rupanya.